Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Kalau sihat, Alhamdulillah. Mesti tengah busy kan ibu-ibu semua buat kerja rumah di dapur. Saya sementara tunggu nak masak sekejap lagi. Saya nak berkongsi sesuatu lah. Berkongsi pandangan sebagai seorang ibu. Kita ni sebagai ibu bapa, jangan suka kita menekan anak untuk menjadi sesuatu yang kita mahu. Contohnya, kadang-kadang kita nak anak kita jadi doktor. Jadi peguam. Jadi yang berjaya, yang boleh kita banggakan. Sementara keinginan anak kita itu lain. Kalau saya lah secara peribadi, saya takkan paksa anak saya jadi apa yang saya nak. Saya takkan tekan anak saya jadi seperti apa yang saya nak. Pada saya, anak-anak juga berhak untuk memilih apa yang mereka nak. Contohnya, kerjaya apa yang mereka inginkan. Kita sebagai orang tua ni, kita dengar, bila ada sesuatu tu yang kita tidak berapa setuju, kita boleh bagi pandangan dengan cara yang baik, dengan rasional, dengan cara yang kita tunjuk fakta kenapa kita tak suka. Ada tak choice lain, kita boleh bincang anak. Tapi jangan tekan anak, tak boleh. Kau kena jadi macam ni, kau kena belajar betul-betul, kau kena jadi macam ni. Jangan, nanti anak stres. Kalau anak kita tak cemerlang dalam akademik, tak begitu pandai, terima je. Mungkin rezeki dia di tempat lain. Kadang-kadang tu tanpa kita sedar, anak-anak yang macam ni lah besok yang akan menjaga kita bila kita tua. Percayalah cakap saya. Setiap aturan Allah tu sempurna, tak ada kekurangan pun. Kita kena yakin je. Selagi pilihan anak kita tu, jalan hidup anak kita tu tak salah daripada segi agama atau undang-undang, syukur je, terima je. Tak pandai tak apa, janji dia rajin bekerja, tahu cari rezeki halal. Tak perlu kita nak tekan-tekan, oh kau tak boleh, kau jadi macam ni nanti, mak anak kau jadi macam ni. Semua orang, ibu bapa nak anak berjaya, tak ada ibu bapa nak anaknya yang tak berjaya. Betul tak? Tapi macam saya cakap tadi, jangan terlalu menekan. Jangan biasakan kita tekan anak, tak boleh. Kau jadi macam ni, kita atur. Satu masa nanti, diorang stres. Kadang-kadang ada yang memberontak, lain jadinya. Ada kadang-kadang buat pilihan yang salah. Kita tak tahu. Sebab kita ni bukan melahirkan robot tau. Kita melahirkan manusia. Manusia ada akal, ada hati, ada perasaan. Sama juga macam kita. Anak kita sama juga macam kita. Ada hati, ada akal, ada perasaan. Ada keinginan, ada impian. Sama je. Itu sebab kita sebagai ibu bapa bertoleransi, jangan kita terlalu menekan. Kau kena jadi macam ni, macam makna ni. Kau kena jadi macam ni. Jangan. Tekan anak tu. Kadang-kadang kita nak bersaing sesama saudara kita, adik-beradik kita, anak si Angah macam ni, anak si Along macam ni. Kita pun anak kita jadi macam tu. Jangan. Hanya kerana keinginan kita untuk bertanding dengan adik-beradik yang lain, anak-anak diorang berjaya, kita pun anak kita berjaya, kita tekan anak kita. Padahal kemampuan anak kita tak sampai ke situ. Kan kesian anak. Sebab tu saya cakap, syukuri je apa yang Allah beri. Jangan dengar cakap orang. Saya kadang-kadang kalau saudara mara jenis yang, anak kau kerja apa? Jumpa je kerja apa? Kerajaan ke apa? Saya paling malas. Saya berela tak jumpa saudara kalau macam tu.
Saya bukan masuk pertandingan anak siapa paling berjaya. Tak. Terima je anak apa adanya. Selagi anak-anak tu sayang kita, jaga kita, hormat kita, jalankan tanggungjawabnya sebagai anak, alhamdulillah, syukur. Betul tak? Jadi jangan tekan-tekan nak anak jadi macam ni, macam ni, macam ni. Nanti lain jadinya nanti. Belajar untuk dengar boleh kita nasihat. Mak nak, kalau boleh mak nak anak mak berjaya boleh. Tapi tengok juga kemampuan akalnya dalam bidang akademik macam mana. Jangan paksa. Ikhlas saja. Percayalah apa yang Allah beri tu untuk kita itulah yang terbaik. Anak tu pun rezeki. Tak payah nak dengar cakap orang, oh anak aku ini, anak aku itu. Anak aku kerja apa? Lepas tu nanti orang macam, oh tak sambung belajar. Sekarang tak payah. Anak orang, anak kita lebih kenal. Pedulilah orang cakap apa pun. Kita yang lahirkan, kita yang besarkan. Betul tak? Bangga je dengan anak kita. Saya pun bangga je dengan anak saya. Syukur saya pada Tuhan. Janji anak saya sayang, hormat, jaga saya, bertanggungjawab, alhamdulillah. Itu rahmat Allah lah bagi saya. Jadi janganlah tekan-tekan anak untuk belajar jadi sebagaimana yang kita nak. Semua ibu nak, ibu bapa nak anaknya berjaya. Tapi tengok kemampuan anak. Jangan dipaksakan. Kalau tak mampu, jangan dipaksakan. Adalah rezekinya tu nanti. Tinggal lagi kita sebagai orang tua ni doakan je. Sebab banyak kes saya tengok kadang-kadang macam tu lah. Saudara mara ni bersatu. Kadang kalau jumpa, anak kau kerja apa? Belajar sampai mana? Ya Tuhan. Ada anugerah ke? Macam-macam. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa semua, banggalah dengan anak kita. Bersyukurlah dengan apa yang Allah beri. Doakan diorang semoga berjaya dunia akhirat. Itu lebih baik. Tak payah nak tekan-tekan jadi seperti mana yang kita mahu. Seperti mana saudara mara kita yang mahu. Sebab itu anak kita tu manusia. Dia bukan robot. Okey? Bersyukur je. Terima je. Saya alhamdulillah syukur aja. InsyaAllah satu hari nanti dia tak berjaya di dunia ni. Mungkin di sana nanti tempatnya indah. Doakan yang baik-baik. Betul tak? Kita bukan kerja dunia, kita kerja akhirat. Dunia ni sementara je. Okey? Pandangan saya, sedikit pandangan. Kadang-kadang kita ni jadi beberapa terlalu menekan. Betul tak? Tanpa kita sedar. Okeylah korang. Itu je lah perkongsian saya hari ni. Terima kasih sebab sudi menonton video saya. Assalamualaikum. Bye.